أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم علماء علمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وبمنهجنا وبدراستنا وبمن حولنا بسوء أو حقد أو سحر أو فتنة أو افتراء فاجعل كيدهم على نحورهم يا رب العالمين ومن أراد بنا وأراد بمشايخنا وبمجلسنا وبدراستنا وبمنهجنا وبمن حولنا بخير فوفقه لكل خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi peluang kepada kita. Pada malam yang maha mulia ni insya-Allah Subhanahu wa taala kita mari tengok sedikit daripada mata pelajaran kita yang kita duk belajar semualah tiap-tiap minggu sakut paut dengan orang panggil fiqh ibadat kita. Dalam masalah nak mengesahkan perwatan kita saat ni tu nak mengesahkan, nak betul dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan melalui huraian dan tulisan-tulisan kitab-kitab para alim ulama yang ada dalam kita ini, iaitu salah satunya daripada kitab syarah bagi matan Ghayat wa Takrib bagi matan Abi Syuja' Al-Asfahani dan disyarahkan oleh Al-Alim Al-Allamah Ibn Qasim Al-Ghazi, iaitu dalam kitabnya iaitu Fathul Qarib Al-Mujib. Maka tak lain tak bukan kita mari tengok dah, kita betul dah sakut paut kita nak belajar ni, iaitu sakut paut dengan perkara-perkara yang sunat yang perlu kita buat dalam masalah kita apabila kita ambil air semaya. Banyak hari ni kita tengok atau manusia apabila tak belajar agama saat ni tu dalam masalah ambil air semaya ni, kita tengok kata kita tak belajar mari dengan cara comel saat ni tu, kita ambil rasa kena gitulah. Apabila kita belajar, apabila kita ngaji, dapat kita boleh faham kata bagitunya bukan perkara yang mudah, tetapi bukan perkara yang payah sampaikan kita tak nak reti. Nampak tak? Maka dengan seminggu sekali, dua kali itu, atau cuba kita dengar daripada orang ahli zikr, orang mari nak beri pengingatan kepada kita. Bagi saudara-saudara kita yang biasa belajar dah kitab ni, baik kali dapat boleh mengingati kepada dia. Bagi orang yang tak biasa belajar, masuk dalam majlis ilmi kita ni, kita boleh juga, iaitu maklumat baru bagi kita. Dan orang mengajar pun, suka daripada majlis ilmi itu untuk nak sapa lah. Nak sapakan maklumat-maklumat agama, biar saudara-saudara kita, para hadirin dan hadirat, al-muslimin dan muslimat saat itu dapat kita boleh beramal betul dengan sahih yang diamalkan oleh para nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ikuti para sahabat dan tabi'in dan hingga kepada para a'immah, imam-imam yang pak dan turun kepada
a'imah al-mutaakhirin sampai kepada kita yang ada pada malam yang maha mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Benda yang kita nak belajar malam ni iaitu kara-kara yang sunat yang perlu kita buat. Sebab apa perlu kita buat? Sebab Nabi kita menggalakkan kita suruh kita buat supaya menghasilkan pahala sunat, supaya menghasilkan perbuatan sunat, nak menapungkan perbuatan yang difardu, diwajib di atas kita. Maka dah kita lepas dah iaitu pada beberapa hari yang lepas tu kita belajar sakut paut dengan salah satu daripada perkara yang sunat kita ambil air semaya saat ni tu, kita kena berkomor dan masuk air dalam hidung. Lagu mana tu kita pergi tengoklah. Dari rakam-rakam yang kita ngajar, yang kita belajar minggu lepas tu. Maka pada minggu yang maha mulia ini kita nak masuk karakter mata yang dituliskan oleh ulama kita di sini iaitu sakut paut dengan gapo ni? Perkara yang sunat tu iaitu kita sapuhkan kepala kita. Sapuhkan kepala kita dan kita sapuh juga dua telinga kita. Sama ada sapuh balik zahir dan sapuh balik batin. Balik dalam. Salah satu telinga tu apabila sapuh dituntutkan kita sapuh saat ni tu. Sapuh balik kuping luar ni. Dan sapuh juga hak balik isi-isi ada berbalik-balik dalam telinga kita ni. Kaifiat lagu mana kita mari tengok lagi. Dan kalau sempat masa kita pergi di masalah lagi iaitu sakut paut dengan apabila kita orang lelaki ataupun perempuan saat ni tu terutama lelaki lah. Bagi orang ada janggut lebat-lebat tu sunat kita tu buat lagu mana. Kita mari tengok dah. Kita mari tengok beberapa highlight tajuk kita malam ni sakut paut kita nak kecek ni sakut paut le masalah ni lah. Tak lari daripadanya. Qala muallif matan Abi Syuja' wa syarihihi Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahumullah wa nafa'na bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala wa mashu jami'ir ra's wa fi ba'di nusakhil mat wa isti'abu ar-ra'si bil mashi. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa. Walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamula bil mashi 'alaiha. Itu panggil tu karakter sebagai mata dan syarah ulama kita buat mari kepada kita. Gapo yang nak royak ni? Yang nak royak di sini dia kata dan sapuh bagi semua kepala kita saat ni tu. Amalan kita sapuh semua di atas kepala kita saat ni tu. Iaitu apa? Iaitu termasuk dalam perkara yang sunat. Lagu mana Ustaz termasuk dalam perkara sunat? Iaitu anggota kepala kita ni dalam mazhab kita yang diijtihad. Yang diambil ijtihad oleh dalil ijtihad oleh Imam Syafi'i kita dalam masalah sapuh kepala saat ni tu dalam mazhab kita tu memadai dah kita sapuh setengah daripadanya. Hak yang wajib. Hak yang wajib kita sapuh katanya kena setuh 3 rak 4 rak tak apa dah rambut kita tu atas kepala tu. Maka hasil dah had garis sehat wajib tu. Sebab apa? Sebab sapuh kepala asalnya rukun. Rukun kita sebut tu. Hak dalam anggota ambil asmaya tu. Idza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Maka hendaklah kamu sapuhkan kepala bagi kamu. Maka Imam Syafi'i kita iaitu ia ijtihad daripada ia kata ba di situ tu wamsahu bi tu biruusikum tu dinamakan ba lil ilsaq. Ba lil ilsaq ni gapo? Iaitu ba untuk nak munjuk kata setengah. Mana tu di atas pendapat Imam Syafi'i dia kata sapuhkan kepala kamu setengah daripadanya.
Setengah ni makna terbenar dengan sebucuning. Setengah, gitu. Nampak tak tu dah? Maka had wajib saat ni tu iaitu kita sapuhkan setengah padanya. Maka diri kita sapuhkan semua kepala tu termasuk perkara yang jadi sunat. Sebab tu dia kata dan terdapat pada nuskah mata. Setengah daripada nuskah mata saat ni tu. Sebab mata ni yang dituliskan oleh Imam Abi Syuja' Al-Asfahani saat ni tu mata dia saat ni tu hak makhtutat. Tulis saya tangan asal daripada anak-anak murid dia asal tu ada beberapa nuskah. Sebab tu syarah kita tu dan terdapat pada setengah-setengah nuskah daripada di atas ini mata dia kata no. Seolah dia kata menepati wa mashu jami' ra' dia kata wasti'abur ra'si bil mashi. Dan bermula meratai kepala kamu saat itu dengan kita sapuh di atasnya. Mana tak habis dengan cara kita tulis dengan cara berlain ni. Tapi satu makna hak kita nak. Nak ke apa? Nak kata kita sapuhkan semua kepala kita tu termasuk dalam amalan yang sunat. Tu dah. Nampak tu dah. Adapun dia kata amma mashu ba'dir ra'si fawajibun. Dan ada pun sapuh setengah di atas kepala kita saat ni tu amalan tu adalah maka wajib ia. Sebagaimana kama sabaqa zikruhu. Sebagaimana telah sebutlah, telah mendahului sebutlah daripada mabhas pada bicara fardu wuduk hak dulu. Nampak tak? Apabila kita ambil dengan cara mafhum mudah-mudah, makna kata tak lari daripada hak kita hurai saat ni. Iaitu diri kita sapu had wajib saat itu setengah daripadanya. Kita ambil air, kita tek di air tu, kita sapuh di atas kepala kita. Kena sikit ni ke, kena 4 urat 5 urat rambut tu, sudah dah, sah dah. Ambil asmaya kita. Ada pun hak sunat. Hak sunat iaitu kita sapuhkan meratai kepala kita. Nampak dah? Sebab itulah kita nak keluar daripada khilaf ni. Kita nak keluar daripada khilaf ulama ni, kita sapuh habis lah. Masuknya hak yang wajib, masuknya hak sunat. Nampak tak? Kita orang belajar ilmu fiqh ni pada malam Muhammadiyah ni pada sekaligus lah. Pada masalah ambil asmaya ni, guru hajar aku kata, apabila kita sapuh kepala saat ni tu hak wajib dalam mazhab kita setengah daripadanya. Tetapi kita nak keluar pada khilaf, kita sapuh semua lalu. Mumuh kita ni. InsyaAllah kata air pun mudah. Cara kita nak sapuh pun tak ada payah kalau kita ngaji dengan cara molek. Tu. Habis itu dah. Tu. Dia kata walau lam yurid. Lagi masalah lain lah. Dan kalaulah gapo? Kalaulah tidak kanak seorang ambil asmaya saat ni tutup nak pecah. Naza'a. Nak kalaulah tak kanak ia seorang ambil asmaya tu nak pecah barang yang ada di atas kepala dia. Ma ala ra'sihi. Ia tak kanak. Mana ต เขาไม่ได้ปรารถนาที่จะถอดสิ่งที่มีบนหัวของเขาเช่นสารบัญโกปียะหมวก Mana ต kalau seorang saat ni tu tak kanak nak buaikan kasubel dia ataupun kopiah dia atau sokok dia yang ada atas kepala dia saat ni tu barang yang ada atas kepala tu daripada apa? Bayan daripada ma tu. Min aimamatin wa nahwiha. Daripada aimamah ni daripada kain sebel. Ataupun seumpama kain sebel saat ni tu. Kalaulah ia tak hendak nak buat, kamula bil mashi 'alaiha. Nascaya sempurnalah oleh seorang ambil asmaya tu dengan dia sapuh di atasnya, di atas ma ala ra'sihi tu, daripada di atas barang yang ada di atas kepala dia daripada kain subay atau kopiah dan seumpamanya. Nampak tak?
Tu. Mana tadi sini ni kalau kita nak khayai kuam, kalau kita nak hurai lagi kata, kalaulah tidak ada kepayahan gapo-gapo dalam arti kata kita pakai sokok. Kita pakai kasubai. Kita nak ambil ais maya tu, kasubai kita pun jadi cuci molek. Tak ada jadi kotor, tak ada jadi cemar gapo ni. Kita pakai sapuh dah atas tu, tak ada gapo, tak nak pecah dah kasubai kita. Tu dia nak kau tu. Dia nak kau tu. Masuk juga gapo ni? Masuk juga dalam perbuatan jadi sunat saat ni. Tu dia. Baik. Di sini apabila kita tengok dalam hasyiah tu, dalam Syekh Ibrahim Bajuri tu dia hurai tu jadi panjang dah, jadi panjang saat ni tu. Kalau kita pergi dalam tu jadi panjang lah. Kalau kita pergi sikit pun boleh. Dia kata qauluhu, berkata musannif tu wa mashu jamir ra's, iaitu kita sapuhkan semua meratai kepala kita saat ni tu kerana apa tu? Littiba'i. Kerana kita mengikutlah. Kerana kita nak ikutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak seikut Nabi? Nampak tak? Siapa tak seikut? Sebab orang yang bawa datang syariat mari kepada kita itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tak seikut apa yang royak ni, pas kita nak ikut siapa? Dan hari ini ternyata kepada kita kata masalah nak gapo ni? Masalah nak gapo ni? Nak ikut Nabi itu tu tak ada payah pun. Dan tak ada jadi kesukaran gapo-gapo. Bahkan ikut Nabi saat ni tu dan ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satu alamat kata kita kasih kepada dia, benar-benar kasih. Nampak tak? Benar-benar kasih. Seolah kata diri kita dakwa kata kita kasih kepada dia, kita kena ikut dia lah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan jika kamu benar-benar kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan ayat tanah fattabi'uni. Seolah Tuhan suruh kita ikutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nabi itulah yang membawa kata kamu tu nak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri maqam ittiba' ni bukan mudah lah dah. Orang nak ikut tu. Nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala dan duduk juga di kita sendiri duduk cari. Dalam masalah amalan ni hak tersabit pada Nabi kita lagu mana? Tu. Abad tu musnah kita syarah kita kata littiba'. Kerana kita nak ikutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi kita, cara Nabi kita buat perkara tersebut. So ilat yang kedua wa khurujan min khilafi man aujabahu. Kerana nak mengeluarkan daripada perselisihan yang mereka mengatakan wajib. Ada juga dalam mazhab salah satu daripada mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata wajib. Nampak tak? Dia kata wajibkan sapuh ke semua kepala kita saat itu. Wajib. Tu dia. Maka apabila ada di sana pendapat kata wajib, maka dalam mazhab kita saat itu kata sunat, maka apabila kita menyeratai seolah dalam mazhab ni pun masuk dalam mazhab kita pun kita boleh beramal. Nampak tak? Sebenarnya dalam mazhab ni kalau kita pandai guna molek, kita gapo dah? Kita pandai guna ngaji, cara ambil cara gapo ni tidak ikut malah dalam masalah rukhsah gapo ni. Tidak ikutkan ulama dengan cara hawa nafsu saat ni tu. Nampak tak? Seolah kata kita boleh beramal sama dengan pendapat-pendapat ulama. Hari ni orang nak simbol pergi mari. Nak simbol kata kan? Nak meruntuhkan mazhab Pak. Tak usah turut ulama. Tu. Sebab ia buah-buah yang lagu tu seolah tak nak usik. Bagi siapa kita ni nak mengajak kelik kepada pendapat-pendapat ulama yang hak serupa dengan Nabi saat ni tu, hak serupa dengan diamalkan oleh para sahabat saat ni tu. Kadang-kadang orang menakuti.
Menakuti. Nah, kadang-kadang ulama nah. Duk beri menakuti. Ya, seperti kita sebut dulu, tak ke? Kata, tak harus kita keluar daripada mazhab Pak ni walaupun pendapat tu muwafaqah dengan Quran dan Sunnah dan muwafaqah dengan bersepakat dengan selaras molek dengan pendapat-pendapat sahabat. Oh, setara tu waktu baik pendapat. Seolah tu dalam setengah-setengah ulama hak ada hak orang panggil ulama-ulama yang mutaakhirin saat ni tu hak sangat penatik sangat dengan mazhab saat ni tu waktu baik pendapat setara tu. Abak tu setengah-setengah orang hak sekarang tu kita tengok saat ni tu dan memunakasyah balik tu. Dan masalah tak tengok klik seolah tak apabila pergi pelaga, apabila pergi tengok pula dengan ajaran hak dok dalam Quran yang dilaksana oleh para nabi saat ni tu seolah tak pendapat saat ni tu diletakkan sebagai pendapat yang syazah, pendapat yang ganjil. Sebagaimana dijawabkan oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Syanqiti. Apabila ia hurai, semak balik sakut paut dengan perkataan Syekh Sawi. Nampak tak? Apabila kita tengok tu, dia kata pendapat tu pendapat hak kata hak tak walaupun nak mukhalafah, nak menyalahi dengan pendapat-pendapat ulama salafus soleh, kita tak boleh amal. Maka ulama kata pendapat tu pendapat yang ganjil. Nampak tak? Tu. Sebenarnya pendapat-pendapat ulama kita ahli sunnah ni tak ada jadi nak keluar pun tubik daripada mazhab Pak. Tak ada. Kebanyakan kita tengok dasar bagi mereka itu tu marinya mereka itu bukan nak berlawan dengan mazhab Pak. Bukan nak meruntuhkan kaedah-kaedah mereka. Ada pun masalah cabai-cabai hak yang dikata ikhtiarat. Pilihan ulama setiap masa, setiap tempat tu memanglah ada situ. Tapi tak boleh kata mereka itu nak mengeluar daripada pak mazhab. Bukan. Hari ni kadang-kadang di ayah ajak ke seruai supaya nak tuduh di antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik. Maka peradin kita, masalah kita duduk dikatakan. Duduk dikata, kalaulah kita pergi amalkan di atas pendapat kata meratai di atas kepala kita tu, kita sunat kita meratai tu supaya nak mengeluarkan daripada khilaf para alim ulama kata meratai itu adalah wajib. Itu dia. Itu sebagai kita tengok atas kita lalu sakut paut dengan kita hurai dalam masalah mashu jami'ir ra's. Nampak dah? Tu. Habis itu. Lepas tu soal lagi saat ni iaitu apabila seorang saat ni tu tidak ada keberatan gapo, tidak ada kesusahan gapo saat ni tu harus juga dia saat ni tu sapuh di atas gapo ni? Sapuh di atas imamah. Masalah sapuh di atas imamah tu ya ada di sana ada syarat dia ada gapo tu lah kita kena tengoklah. Tu. Ia kata di sini qauluhu kamula bil mashi 'alaiha. Sempurna kita sapuh di atasnya, di atas kasubah kita tu makna mana? Ai alama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha. Fadhamiru dhamir 'alaiha ha tu. Aidun alama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha. Tabak tu dia kata kalau kita tak nak cabut ataupun buai barang hak dari atas kepala daripada kesubah kita, daripada piyah kita tu, nascaya sempurna juga kita sapuh di atasnya. Di atas kesubah kita tu. Wa yukmalu bil mashi 'alaiha walau labisaha 'ala hadasin. Sekalipun tu, goyah lagi. Sekalipun seorang tu pakai imamah satu hal keadaan dia saat itu duduk berhadas. Nampak tak? Ini masalah imamah tu ia lain sikit dalam masalah kita pakai khuf. Adapun masalah imamah, walaupun kita pakai subah saat itu kita tak ada ais maya sekalipun, harus kita sapuh di atasnya. Itu nak goyak. Itu so.
Tu perwaktu yang kita sunatkan kita sapuh keseluruhan kepala kita. Tu sunat. Wa mashu jami'ul udhunai zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Dan atah ni wawul atah. Dan sapuh juga keseluruhan jami'ul udhunai. Keseluruhan dua telinga kita. Zahirihima wa batinihima. Telinga hak zahir kita daripada kedua tu dan hak dalam. Iaitu sapuh-sapuh saat itu tak lep. Bima'in jadid dengan air yang baru. Tu musannaf kita royak kata kita sapuh saat itu dengan air yang baru. Lagu mana? Ya tafsir sini ai ghaira balalir ra's. Bukan air hak kita sapuh hak daripada air hak duk lemak-lemak duk di tangan tu. Ini masalah khilaf besar juga ni. Dan ini masalah besar juga ni. So Allah kata hak sunatnya kita sapuh, sapuh dua telinga kita. Kita masukkan jari telunjuk kita dari lubang telinga, kita letakkan ibu jari kita ni di luar telinga ni, di kuping luar ni. Maka dah kita letak ni seolah tolik dalam pun kita pusing-pusing hak duk lipat-lipat dalam tu. Kita pusing-pusing gitu dan kita pusing juga hak luar tu daripada hak tangan ibu kita tu di luar tu. Kita masuk dua jari kita, dua lari tunjuk ni dari lubang telinga dan kita pusing itu juga dan kita pusing hak luar ni. Hak cara hak sunat. Tapi pusing-pusing saat itu dengan air yang baru. Lain daripada air hak lemak-lemak hak kita lebih daripada kita sapuh kepala. Hak ni kadang-kadang khilaf di antara ulama. Maka apabila terdapat setengah ulama dia kata memadai dengan air hak duk di tangan kita sapuh kepala tu dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab hak balal hak duk di tangan telinga kita tu kita makan masuk di telinga selalu. Air hak lemak hak lepas pada kita sapuh kepala tadi tu. Memadai kita sapuh telinga selalu. Hak tu tengah daripada ulama. Hak pendapat gitu tu ia kata hadis hak orang berhujah dalam masa Allah kata kena ambil air baru saat ni tu hadis tu warik juga tapi hadis tu sangat tak erat. Maka apabila hadis dhaif di si pendapat lagi tu dia kata tak boleh berhujah dalam masa Allah nak menyabitkan hukum ahkam sebab kita nak menyabit dalam masalah hukum ahkam sunat kan ni. Dan sunat kita sapuhkan dua kuping telinga kita tu. Tu dia. Cuma duk selisih dengan kata bima'in jadid. Dengan kita ambil ikan apa ni? Dengan kita ambil ikan air hak baru. Tapi ambil yang kata di sini qauluhu bima'in jadid ay liyahsulal akmala. Supaya apa ni? Supaya menghasilkan oleh perwaktu sunat yang hak sempurna. Wal murad dia kata wa illa kalau tidak kita ambil dengan tak hasilkan dengan hak sempurna tu fa aslus sunnati yahsulu bibalali ra'si fil mashati tsaniyati au as-salisati bi khilafil ula. Nampak tak? Kalaulah kita misalnya hak sapuh kepala tadi hak mula-mula tu hak sunat. Maka hak kedua tu sunat juga. Maka ayat kedua, ketiga saat itu kita pakai turun pada telinga selalu. Maka hasil juga perwaktu sunat. Nampak tak? Kalau kita buat rubab, kita buat rupa pertama, dalam arti kata kita pakai sapuh kepala, lepas tu air hak lemak-lemak duduk di tangan kita tu kita pakai sapuh telinga dua telinga selalu. Sama ada di dalam ataupun di luar. Cara tu pun comel juga. Pas cara musannif ni, tak. Dia kata dia buat beza. Air hak sapuh kepala suku. Maka air hak kita nak sapuhkan dua telinga tu kita kena ambil air hak baru. Supaya nak hasilkan sempurna. Nampak tu? Supaya nak menghasilkan sempurna. Tu. Kalau tidak, kalau kita tak say pendapat kata nak ambil air baru pun dia kata fa aslus sunnati yahsulu bibalalir ra'si wa bibatinihima ma yalil wajh. Nampak tak? Harus belaka.
Seolah kata kita nak buat lagu ni pun tak apa, kita nak buat lagu ni pun tak apa. Sebab tu setengah ulama selagi tu, ia gitilik kepada apa? Ia gitilik kepada perbuatan Nabi dan para sahabat. Apabila ia gitilik situ, jadi waktu bik pendapat kata dalam perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah wuduk saat ni tu dia saat ni tu tak ada ambil air baru dak. Dia kepakai memadai air hak lemak-lemak di tangan itulah. Sebab tu kita sapuh semua naik saat ni tu, kita turun kat ni, patut kita turun sini selalu. Setengah ulama kata, setengah orang beramal kata nak ambil air hak baru di atas pendapat hak ni. Tu dia deh. Tu dia. Habis itu. Tu. Di sini dah kita dapat boleh buktikan kepada kita bahawasanya kata gapo? Kata perbuatan kita nak sapuhkan gapo saat ni tu kita nak sapuhkan dua telinga kita tu lagu tulah. Kita nak sapuhkan dua telinga kita lagu tulah kita buatnya. Tu. Sampai dia kata di sini dia kata sakut paut dengan gapo ni? Dengan air kita nak ambil air hak baru ke kita nak ambil air hak lain. Di sini ada musannaf kita di sini dia kata salah satu daripada cara-cara yang kita kena jaga di sini dah. Cara-cara yang kita kena jaga di sini dia kata kalaulah kita nak ambil air hak baru saat ni tutup, dia kata pendapat hak lebih sahih. Pendapat hak lebih sahih ni dia kata ulama kita dek kaji masalah cara nak ambil air wuduk tu hak lebih kena sekali dia kata dia kata iaitu kita tak payah ambil air hak baru dah. Ketika kita nak apa ni? Kita nak sapuhkan dua telinga kita. Tak payah kita ambil hak baru dah. Tu dia kita memadai dengan apa ni? Kita memadai dengan balalil ladzi fi yadai ba'da masir ra's. Kerana apa? Kerana kebanyakan mereka apabila mensifat mereka itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil asmaya itu tu tak terdapat mereka tu sebut kata ambil air baru dalam masalah nak sapuhkan dua telinga. Tetapi dia kata waqad kariha katsirun min ahli al-ilm kariha katsir akhdha ma'in jadid lil udhunai 'inda masra wallahu alam. Nampak tak? Seolah tak ambil air baru saat ni tu kebanyakan ulama kata makruh. Banyakan ulama kata makruh. Adapun hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi kita kata khuzu lirra'si ma'an jadidan kama jaa 'inda at-Tabarani wa ghairihi, sebagaimana hadis terdapat dalam kitab Imam At-Tabarani dan lain-lain saat itu, maka hadis tu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Adapun hadis yang kata ambil air yang baru untuk nak sapuhkan telinga, fala yasih minha syai'. Hadis tu yang ditaghak. Apa hadis tu jadi taghak. Maka apabila hadis taghak saat ni tu dalam masalah kita nak buat amal saat ni tu dan nak menyabitkan terutama dalam masalah sunat saat ni tu maka tak apa comel manalah. Tak apa comel mana situ. Habis situ. Begitu juga. Dan apabila kita sebut dalam masalah sapuhkan dua telinga saat ni tu, kadang-kadang orang kita nak sapuhkan tekak. Dan nak sapuhkan tekak sebab ada iktikad. Sebab ada pegangnya kata apabila kita sapuh juga tekak kita saat ni tu nak membawa kepada kita selamat daripada sifat dendam ataupun sifat kedeki. Adapun sifat apa ni? Sifat wasa dendam terhadap orang. Maka di sini Syekh Ibrahim Bajuri pun ada jawab. Dia kata wala yusannu, dan tidak disunatkan sapuh batetka. Wala yusannu mashur raqabati. Tak disunatkan kita sapuhkan batetka kita. Tak disunat pun wala begitu pun hala kaunihi khilafan lirafi'in. Maka Imam Rafi'i ni dia kata sunnah. Maka dibantahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia. Terutama dalam kitab Majmu' dan dalam kitab
syarah Muslim dia dengan cara panjang lebar. Bahkan ia kata bal huwa bid'atun. Bahkan benda ni perkara ni adalah perkara yang reka dalam masalah ibadat. Ulama pun ada kecek gitu juga. Ulama pun ada kecek kata dan kita pergi pegang benda pelik-pelik saat ni tu membawa kepada bid'ah. Reka dalam masalah agama. Lepas tu dia kata tersabit pada hadis tu. Sabit hadis tu mana? Hadis kata ketika kita sapuhkan tekak kita tu kita akan aman daripada sifat-sifat dendam kepada saudara kita tu. Dia jawab, amma khabaru mashur raqabati amanu minal ghil. Khabar tu fa mawdu'un kama qala lahu khatib. Maka ada pun tersabit khabar hak duk jadi masyhur di atas lidah orang ramai kata-kata no. Kata sapuh tekak saat ni tu ketika kita ambil semaya tu selepas pada kita sapuh dua telinga saat ni tu teraman daripada sifat dendam tu hadis maudhu'. Ulama kita kecek lagu ni dalam kitab-kitab. Apabila hadis maudhu' nak ayat maudhu' lah. Hadis maudhu' ni mana nak? Makna kata orang rengka-rengka royak kata hadis Nabi. Sedangkan Nabi tak nak kata. Tu hadis maudhu' dia panggil. Sebagaimana telah katakan khatib Khatib Baghdadi. Dalam masalah hadis iaitu apabila itlaq khatib Baghdadi sebab ada cara dalam masalah ni. Begitu juga kama qalahu Syekhul Islam fi Syarh Tanqih. Dan begitu juga telah sebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah Tanqih dia. Syarah kitab Tanqih dia tu. Wa atharu dan adapun saya panggil wa isti'nah bayaniyah ni nak jawab amma yuqal ni dan adapun tersabit asal daripada Ibnu Umar kata no siapa-siapa yang ambil asmaya dan sapuh ia seorang ambil asmaya tu akan tekaknya tu waqa al-ghulla yaumal qiyamah nascaya terperheralah ia akan sifat dendam pada hari kiamat esok. Maka asal tu dia kata no ghairu ma'ruf. Asal saat ni tu tersabit daripada Ibnu Umar tu asal tu orang tak kenal. Ulama hadis kata duk mana dalam kitab hadis. Kalau kata gitu tu duk. Nampak tak? Seolah tak ulama hok duk mai dalam masalah hadis tu tahu. Imam Nawawi pun tak kenal. Bahkan Imam Nawawi dalam masalah ni dia hukum kata reka bid'ah. Tu dia. Maka dalam masalah ni kita tak sedap kerah lah dah bagi ulama kita kata waktu big pendapat royak kita daripada ahli tu kita tak sedap kerah lah. Tak sedap amal lah. Amal pun saja gitu lah. Tu dia. Baik. Wa mashu jami'ul udhunai zahirihima wa batinihima bima'in jadid ay ghaira balalir ra's. Maka pendapat ni iaitu dengan ambil air hak baru tu air hak bukan daripada kita sapuh kepala tadi. Maka kita sebut dah pendapat hak lain pada ning itu ada juga. Maka apabila kita nak keluar pada khilaf tu dan kita nak amal hak lebih molek tu, molek kita hak serupa dengan cara ambil asmaya hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan diikutkan oleh ratus ribu ulama. Nampak tak? Hak ning pun tak ada gapo kalau kita nak buat amal juga tu. Tu tak ada gapo di sini makna kata tidak ditolong oleh hadis yang sahih hak sungguh lah, hak original hak sungguh. Nampak tu dah. Walaupun masalah ni khilaf dalam masalah bab sunat ni. Tu kita jangan duk buat merah mata gapo tu dah. Tu dia. Sebab di sini pun dia kata, musannif kita katanya qauluhu ay ghaira balalir ra'si, dia kata tafsir lima jadid. Ghaira balal perkataan syarah kita dia kata lain daripada benda hak basah hak lebih daripada kita sapu kepala tadi tu hak ni nak tafsir kata rupa bagi kita ambil air baru. Lepas tu dia kata wala yushtaratu tartib fi akhdhil ma' li masir ra's wa masil udhunain. Tak disyaratkan kita teratur dalam masalah nak ambilkan air untuk nak sapu kepala dan sapu udhunain. Dia kata tafriq falau balla asabi'ahu, kalaulah membasuh ia seorang ambil asmaya itu akan anak-anak jari dia,
wa masaha ra'sahu bi ba'dihha wa masaha udhunai bi baqiha kafa. Kalaulah dia membasuhkan anak jari dia tu, lepas tu dia sapuhkan kepala setengah daripadanya dan dia sapuh juga dua telinga dia dengan air hak lebih pada tu cukup pi juga. Nampak tak? Kalau ulama pun seolah kata kalau buat lagu ni pun tu sempurna, kalau buat lagu ni pun sempurna. Maka hak ulama tajdidiyah jadi lahir atau dalam masalah ni kita tengok atau pelaksanaan Nabi kita buat lagu mana. Nampak tu dah. Tu dia. Apa pula kita tengok di hak perbuatan Nabi kita sudah. Walaupun dalam masalah beramal situ celah-celah hak furu'uddin tu kadang-kadang mutanawwi'ah. Supaya kita kira lafaz at-tahiyyat tu. Lafaz hak Abdullah bin Mas'ud lagu lain. Lafaz hak Abdullah bin Abbas lagu lain tapi tak larikan makna. Kadang-kadang kita amal hak ni, kadang-kadang kita amal ni sebab khilafut tanawwu'. Nampak tak? Adapun hak sini khilaf sini tu dalam bahasa hak orang mai kaji pula kata gitilik dalam perbuatan Nabi saat ni tu dia seolah kata tak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil air baru. Bahkan ia memadai di atas basuh yang hak ada di tangan selepas daripada sapu kepala tu lah. Soal balal ni makna air hak lemak-lemak hak duk di apa ni? Duk di tangan dia tu. Nampak tu dah. Tu dia. Di sini nak royak pula. Ia nak royak atau kaifiat perbuatan sunat hak kita nak hasil daripada kita sapu dua telinga kita tu lagu mana? Ia kata was-sunnatu fi kaifiyati mashihima. Dan bermula perbuatan sunnah yang cara kaifiat kita nak sapuh kedua-duanya, kedua-dua telinga, anak tu kuping telinga kita tu. Kaifiat sunnah lagu mana? Ayyudkhila musabbahatai fi dhamakhain. Tu dia. Iaitu memasuklah oleh seorang ambil asmaya tu akan musabbihatain. Musabbihatain makna makna kata kita masukkan anak jari kita, anak jari telunjuk kita tu. Anak jari telunjuk kita tu memasukkan fi dhamakhain. Memasuk di dalam dua lubang telinga tu. Tu. Masuk dalam dua lubang telinga tu wa yudiruhuma 'alal ma'atif. Dan memusing dah ia seorang ambil asmaya. Wa tu orang panggil wa atah tu. Atah pada mana? Atah pada yudkhila. Sebab tu dia baca wa yudirahuma. Dia baca dengan patah sebab masuknya amil nasab itu an. Tu orang panggil wa atah. Sebab tu dia baca saat itu baca dengan patah juga. Dara ni makna tu orang Arab panggil dawar. Dawar ni asal pusing. Panggil atau pusing. Dawar. Dawara bainal qaryah. Kita duk pusing kok balik kampung tu. Dawar awalan. Mana tu kalau Arab atau dawar awalan makna suruh kita cari dulu. Cari dulu. Paku nak cari. Misalnya kita suruh dia cari barang. Dia kata, ya Allah, dawar awalan. Mung, aku mu cari dulu. Tak apa tadi aku cari pula. Ya Arab je kecil lagu tu dah. Dalam masalah dawara ni mana bahasa Fusah dah tu. Dawar. Cuma apabila bahasa Amiyah tak ni tu, dia panggil salah satu daripada kita kecil bahasa tempat Arab tu dia kecil dawar. Pusing tengok dulu. Ataupun cari dulu. Gitu. Maka di sini munasabah kita kata wa yudirahuma. Adara yudiru. Wa yudirahuma dan memusinglah ia seorang ambil asmaya itu akan kedua-duanya, akan kedua musabbahatai itu dua jari itu alal ma'atif. Dan alal ma'atif tu di dalam ma'atif ni asal kuping hak duduk di dalam tu, lapis hak duduk di telinga kita tu. Al pusing hak tu dulu. Tu sini. Wa yumirra ibhamai dan tu atah belaka tu atah pada yudkhila tu habis dia kata wa yumirra dan melalu pula ia seorang akan ibhamai akan dua ibham ni makna dua ibu jari melalu
melalu akan dua jari tu ala zuhurihima, di atas zahir daripada kedua, di atas kuping hak zahir daripada kedua dua telinga saat itu. Kemudian summa yulsiqa kaffaihi. Kemudian dia mendempekkan, ia ambil asmaya tu kafai, dua tapak tangan dia dengan pipi ni. Mendempek dua pipi ni, dua tapak ni, dempek dengan pipi ni. Dia duduk gitu. Wahuma mablulatan bil uzunai. Walaha kedua-dua sakning tutup. Kedua-dua sakning tutup. Kedua-dua ibhamai dengan apa tu? Mablulatan. Lemak kedua-dua. Bil uzunai. Duduk le kedua-dua telinga sakning tu. Istizharan. Karena nak muzahir, kata kita nak umum saat ni tu. Kalau kita nak umum saat ni tu, kita masuk dia, membasuh dalam ni, dan muzahir pula kedua ni. Nak mengumumkan, nak muzahirkan, kita meratai dua kuping telinga kita tu. Nampak tak? Tu dia. Tu asal panggil, asal perwaktu yang hasilnya sunat kita ambil air, kita basuh ataupun kita sapuhkan dua telinga kita. Nampak tu dah? Bagi kita ambil asmaya saat ni tu, kita sapuhkan dua kepala kita. Ada setengah kata selepas pada sapuh tu kita turun telinga lalu memadai hak air hak duk basuh di atas lidah. Ada setengah ulama yang kata kita sapuh kepala sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali boleh juga. Bak hasilkan benda sunat tu. Ataupun kita sapuh sekali lepas tu kita ambil air baru, kita sapuh pula dua telinga kita, hak kaifiat kita ajar ni, ulama kita ajar saat ni tu. Maka bagi tu pun hasil dah perwaktu sunat. Nampak tak? Tu dia. Ini cara kita mengaji. Ya, ini cara kita mengaji, cara nak ambil asmaya. Ya, cara nak ambil asmaya. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, dan kita nak buat satu klip saat ni tu, mudah faham lalu dah kepada orang-orang anak-anak muda kita yang kita nak ambil asmaya dengan kena cara dengan betul dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi ahli adik-adik pelajar hak baru nak belajar ni, kita belajar cara berkitab lagu ni supaya kita boleh dengar pada guru kita. Guru kita ambil pada guru kita. Nampak tak? Tu banyak daripada kita tengok kata cara tersebut saat ni tu dapat kita boleh beramal dengan cara sempurna. Dapat kita boleh beramal dengan cara sempurna. Allahu Akbar. Kita tengok apabila kita ngaji ni, apabila kita ngaji, insya-Allah kita buat dengan cara sebab kita belajar ni tak serupa dengan kita buat hari-hari kita tak belajar. Sebab tu setengah ulama yang kata kalau kita buat dengan kita tak belajar walaupun betul pun salah juga, dapat dosa juga. Hak kenanya kita buat dengan ilmu yang kita dapat daripada guru kita, daripada ulama-ulama, daripada kitab-kitab yang muktabar. Maka boleh kita amal insya-Allah tak? Duduk di atas ilmu yang kita belajar itulah. Tu dia. Hari ni banyak dah kita duk tengok saudara-saudara kita, adik-adik hak baru-baru, walaupun orang tua sendiri pun banyak kita kata ambil asmaya tu jadi insya-Allah tak selama kening ataupun ambil dulu hingga ke sari duk turun okey. Tahu dengan tidak ada melalui ada majlis pengajian. Maka pendakwah saat ni tu berhaklah bagi mereka itu dapat kita boleh apa ni berkongsi supaya boleh berkongsi sapakan ilmu sakut pak dengan amalan-amalan kita ni dah supaya kita boleh beramal betul molek dengan huraya-huraya ulama kita supaya kita nak hasilkan perkara sunat, supaya kita nak hasilkan fadilat jadi sunat bagi kita. Maka hal kita gini yang nampak panjang lah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita buat satu halakah lagi sakut pak dengan apa ni masalah qala muallif rahimahullah wa takhlilul lihyati al-kathati. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.